Sedap nasi lemak ni. Nasi lemak ni sarapan rakyat Malaysia. Tapi nak buat sebungkus ni, bahan-bahannya bukan datang dari kebun sebelah rumah aja, tapi dari merata-rata tempat. Nasi lemak kita ni beras dari Tanjung Karang, cili dari Negeri Sembilan, kelapa dari Bagan Datuk dan ikan bilis dari Labuan. Itu baru contoh yang mudah. Ya, sekarang bayangkan produk kompleks macam iPhone. Komponennya ni datang dari seluruh dunia. iPhone tu chip dari Taiwan, skrin dari Korea, bateri dari China, modem dan memory dari Amerika Syarikat, storan dari Jepun, kamera dari pelbagai negara dan akhirnya dipasang di China. Kos iPhone sebelum tarif $549. Lepas tarif mungkin setinggi $1,400. Kalau buat sepenuhnya di US, ada yang mengatakan dia boleh mencecah $3,500 atau RM16,000. Ya. Tapi bila harga naik di Amerika Syarikat, negara lain pun terkesan. Ini sebab harga iPhone global biasanya ikut harga di Amerika. Malaysia pun sebenarnya komponen penting rantaian bekalan dunia. Antara ekspor utama kita ialah semiconductor. Malah masa di COVID dulu, kilang Ford di Amerika terpaksa hentikan operasi sebab tak dapat chip dari Malaysia. Chip tu kecil aja ya, tapi bila tak ada, kilang besar pun tak boleh jalan. Terkini, Amerika Syarikat dah beri pengecualian kepada komponen smartphone dan komputer, khususnya dari China. Legalah sekejap ya, peminat-peminat iPhone kita ni. Tapi pengecualian ni pun kita tak tahulah sampai bila. Bila-bila masa saja, Trump boleh naikkan balik tarif. Daripada sebungkus nasi lemak ke telefon pintar, semua negara saling bergantung. Tak ada satu negara pun boleh buat semua benda tu dibuat sendiri. Ya, tarif tinggi ni macam jam lah ya, semua tersekat. Dari pengeluar, pengguna sampailah pelabur. Perdagangan terbuka penting, terutamanya untuk negara perdagangan macam negara kita Malaysia. Jangan gaduh-gaduh. Kita niaga baik-baik boleh tak?